Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh umat Islam, saya akan bagi tahu yang disampaikan kepada saya oleh Malaikat Jibril. Malaikat mulia Jibril yang memiliki 8 kepak sahaja. Bukan 600, bukan 1000. Saya dah mati 2 kali dah. Cakap dengan orang, dia bagi tahu dekat saya, kahwin tu tidak sah. Untuk bagi tahu dekat orang yang inginkan, iaitu cintai Tuhan, cinta korang agar tidak rosak. Korang tak hati ni tempat berniat. Tempat berniat. Niat korang kan contoh sekarang. Seseorang yang tidak sah itu, korang fikir dia halal terhadap hubungan korang tu. Korang anggap halal, berniat di hati dia itu halal bersamaku. Di situ hati korang rosak. Ya Allah kata, aku tidak butuh rupa, aku tidak butuh kekayaan, aku tidak butuh solat, aku hanya butuh hatimu. Korang merosakkan hati yang ya Allah minta. Itulah saya sampaikan perkara ni. Sesungguhnya korang ni tak tahu value daripada hati ni apa. Sesungguhnya hati ni lah alif lam lam ha. Dekat sinilah Nabi Adam AS diturunkan Al-Fatihah itu. Korang memang tak pernah kalamin. Allah wa'lam jika Allah bagi. Saya memang diturunkan. Saya hanya nak bagi tahu dekat korang kan, sungguhnya hati itu tempat berniat yang paling mulia. Janganlah meniatkan diri korang tu halal bersama seseorang kan. Akan membuat hati korang rosak. Dekat akhirat nanti korang akan sedih. Kalau aku tahu memang benar kahwin tidak sah, aku pasti akan berjuang. Ini untuk orang yang berfikir seperti itu kan. Sesungguhnya kahwin tidak sah. Tuhan tidak memberi sah terhadap siapa pun yang klaim diri dia adalah imam itu pun kan. Tuhan tidak akan pernah akan memberi sah. Bahkan saya pun Tuhan tak akan bagi sah. Saya dah mati 2 kali dah. 2 kali dah saya mati. Saya pun Tuhan tak akan bagi sah. Sebab saya lagi ada pendirian. Saya ingin Tuhan ku pilihkan saja. Pendirian saya begitulah. Saya dikatakan matilah kamu setelah satu kehidupan. Saya akan diberi. Ya Allah akan memilihkan saya sendiri. Saya bagi tahu orang kan, perkara ni semua memang ada daripada zaman purnama. Nabi Isa ada ajar. Bahkan banyak lagi sejarah yang korang tidak faham. Saya akan boleh bagi tahu. Tapi korang kena buka dirilah sesungguhnya untuk memahami kan sejarah dunia itu sendiri. Korang tahu zaman Nabi Muhammad difitnah tu, tak selama mana pun. Masa dunia ini dikonquer oleh orang Islam. Kita silap-silap dalam 200-300, dalam 2000 ni je. Masa itulah mereka pakai otak. Mereka kata semua ni dipakai otak. Ada orang yang pakai otak sampai mendirikan talak 3 ni. Berapa najis yang kalau korang tahu. Tuhan tidak pandai pilihkan jodoh. Tidak ada jodoh. Itu perkara yang paling najis boleh didengar dalam kenyataan itu sendiri. Korang tahu Tuhan yang infinite. Korang memikna dia bagi jodoh. Lepas tu korang kata tidak ada jodoh. Korang talak 3. Tuhan memang tidak memberi jodoh. Korang fitnah takdir itu sendiri. Korang fitnah berbagai-bagai. Sampai sini dulu. Untuk sementara. Saya akan bagi tahu lagi di video depan. Korang fahamlah berapa banyak orang fitnah.